Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Lama kita tak main burung kita main cak lilin je lah. Sebab serindik susah lah kat sini. Kita cuba-cuba apa ni, hobi lain pula. Tapi serindik ada lagi lah. Kalau ada masa jumpa pok, kita pergi mikat lagi lah. Itu memang tak boleh lari lah. Kita tengah mengajar bocak lilin kita ni lah. Boleh buat anak muda lagi. Ini kali ketiga kita bawa masuk jebak. Okey lah, boleh lah. Hari pertama, hari kedua tu lagi okey sebenarnya. Ada yang hutan dekat atas tu. Tak tahulah macam mana, boleh tapau ke tak. Tengah mengajar lagi ni. Macam tak mau turun lah. Nak kata rendah, tak adalah rendah sangat ni. Main burung ni okey rasanya lah. Ambil masa sikit lah untuk mengajar jadi renak ni. Okey, hutan pun dah pelan-pelan turun ni. Okey, dia dah turun, dia dah menurun ni. Kita zoom out sikit. Okey, dia dah turun sikit. Ada dekat atas tak silap tu dia. Muda lagi juga ni. Jantan muda juga lagi ni. Alamak. Mana jebak ni? Tu lah jebaknya. Terlajak. Terlajak pula. Boleh tapau ni. Kita tak boleh nak kecap macam serindik burung ni. Nak follow kamera tu. Kita tunggu dia rapat dulu lah. Tengok macam mana. Wah. Tapau geng, tapau pertama. Okey lah. Okey, tapau yang pertama lah ni. First tapau. Okey, mantap. Mantap geng. Nanti kita ni lah. Kita tengok dulu. Kita biar tengok garang ke tak garang. Kata sama-sama buat mengajar dia tu. Mantap lah. Tapau lah. First time tapau ni lah. Okay, kita bawa turun. Mungkin kita alih pot pula lah. Pergi main tempat lain pula.